Sana, sana Farid. Wih. Sana. Wih, ho. Mas Farid. Dia pusing. Poning. Oh, dia landing je. Dah cakap jangan landing. Kamu dah basah. Okay, selamat pagi. Sekarang lebih kurang jam pukul 5 macam biasa lah. Dah selesai grooming. Tadi ada grooming kejap, lepas tu bagi dia makan. Tunggu dia makan sekejap lagi. Lepas tu pukul 6 lebih, pukul 7 kita pergi keluar lah. Kita pergi bawa dia pergi tengok lombong. Diorang cakap lombong sekarang tengah banjir. Tapi tak tahu lah banjir ke tak banjir, kita nak pergi tengok. Okay, kamera okay. Okay, ni yang mana tanya macam mana nak pasang bridle kan. Ni bridle. Okay, ni atas. Okay, ni masuk kat kepala dia. Okay, macam ni. Lepas tu, nampak? Dia dah buka mulut lah. Okay. Ya. Lepas tu, ini kita masukkan dalam mulut dia. Satu tangan tahan kat atas kepala dia. Satu, nampak? Dia nganga. Tu tinggal masukkan je. Tengok. Okay, siap. Nampak? Senang kan? Semua dah ABC. Budak-budak pun tahu pasang ni. Okay. Lepas tu ini masuk kat dalam sini. Yang belah sana pun masuk kat dalam. Lepas tu ni tali bawah ni kita masukkan sampai dia apa tu, tak boleh lepas. Sekejap. Contoh Okay, ini masuk sini. Okay, ni sampai dia. Sekejap. Dia sampai dia situ. Kira dia tak terlucut. Kira okey ni. Okay, tu bawah dia. Bawah dia selalu pasang longgar je, tak pasang ketat pun. Dia orang kata 2 jari lah. Kira 2 jari boleh masuk, okey lah. Sini pun rasanya 2 jari ke 3 jari lebih kurang ukuran dia. Pasang bridle. Lepas tu pasang saddle pula macam ni nak pasang saddle macam ni. Mula kita pasang saddle pad dia. Okay. Dia ukuran dia lebih kurang height tu, dekat shoulder dia dengan dekat dia punya belakang tu macam tu. Ni kan dia ada tulang dia. Kira dekat ujung-ujung dia dengan macam tu lah, lebih kurang agak-agak. Tapi selalu pasang depan sikit. Macam tu. Macam ni. Okay, lepas tu pasang dia punya saddle. Okay. Dia punya saddle pun pasang depan sikit. Sekejap lagi nanti dia, yang ini pasang longgar, sekejap lagi dia ke belakang. Jadi macam ni. Lepas tu ni dia punya tali guard ni, korang pandai-pandai lah pasang. Pasang sebelah sana. Lepas tu tarik belah sini. Ada pasir. Okay, pasang belah sini. Pasang belah sini. Ada yang cakap apa tu, depan kena ketat, betul belakang longgarkan satu. Tapi yang ini dia tak boleh lah. Ni kena ketatkan sama level. Kalau macam ni dia pasal awal-awal pagi lagi. Oi, ngamuk tau. Pagi-pagi dah ngamuk. Pasal awal pagi lagi perut dia tengah kenyang. Jadi tak pasang tarik terus. Jadi kita pasang longgar je. Lagi kita jalan dulu, baru kita ketatkan. Ni lebih kurang 4. Ada tinggal 2. Sekejap lagi baru kita naikkan habis. Lepas tu ni tarik bawah ni. Takut nampak ada kedut-kedut dekat dia punya perut ni. Kita tarik bagi dia. Nampak dah tak ada kedut. Macam tu lah. Nanti dia tak ada terkepit kulit dia. Okay, sekarang kita boleh berjalan. Jom. Kalau ikutkan kena ni stretching kaki dia. Tapi kita jalan pun boleh juga. Kita jalan lebih kurang 5 minit. Lepas tu baru kita ketatkan ni.
Kira bagi dia warm up juga lah. Okay, jom. Okay, kita bagi Rocky jalan-jalan dulu. Bagi dia orang kata kena buang angin dulu baru boleh naik. Tapi ni buang angin dia kejap, lepas tu kita naik, lepas tu baru kita ketatkan dia punya tali guard dia. Kejap je kot. Sebab penat juga kalau nak berjalan kaki ni. Malas. Kita naik kat mana? Naik sana depan ni sikit. Mana Rocky kita hari ni? Pergi banjir. Pergi tengok banjir. Kita nak melawat ke satu kawasan banjir. Tapi bukan kawasan perumahan. Kawasan pelombongan. Kamu boleh ke? Kita main air lombong. Okey. Jom. Kita naik daripada sini sekejap lagi. Sampai dekat simpang nanti, kita baru kita ketatkan dia punya guard. Okey. Ada tak lembu? Ada lembu berak. Kamu jangan jadi macam lembu ya, Rocky. Berak merata-rata. Jangan dipijak pula. Sebaik pandang elok. Ada banjir kat kampung ni. Ni kalau hujan lebat ni mesti airnya nyeberang ke jalan ni. Rocky banjir Rocky. Langgar banjir Rocky. Cuba langgar banjir ni. Langgarlah banjir ni. Takut ke? Langgar sikit. Bapak dia tak nak tu. Langgar banjir. Mak tak nak dia sanggup ikut kering. Macam mana nak redah banjir macam ni Rocky? Kamu banjir yang cetek tu pun kamu tak nak langgar. Lari kamu kan dalam ni kan baru kamu tahu. Tapi macam selut lari dalam ni. Kita tengok sana lah. Kat Lombong. Banjir tu. Sebelum kita nak pergi ke seberang, kita terketatkan dulu. Sekarang terlupa. Sekejap. Dia kalau dah lepas jalan, dia longgar sikit. Ho. Ni pun rasanya dia punya ni tak ngam ni. Dia punya ni longgar sangat. Nak kena cari yang baru. Tapi ni boleh je pakai. Nanti lah cari yang baru. Cari yang ketat sikit. Jom. Dalam mat airnya. Sebelum ni tak ada dalam sangat. Okey, jom. Kat sini dulu. Sini. Tepi. Aman. Ni kalau budak-budak ni seronok ni kerja dalam ni. Laju air dia. Nampak? Tapi takut ada pacak ya. Hei. Hoi. Come and walk. Come on. Naik. Go straight. Ada kereta. Hey, relax. Sekejap. Kereta ni lambat. Naik. Okey. Ho. Come on. Okay, jom. Come on.
Okey, kita sampai. Banjir tu. Rocky. Oh. Laju. Mandi Rocky, mandi. Dia berapa? Laju dia? Lebih kurang 60-70 dia kot. Kalau ikut dia punya ni lah. X-race. Jom. US tapi dari Singapura. Australia. Jalan. Dia X apa? Kaki apa? Dia injek depan. Kaki. Kaki belah kiri ke kanan tu? Tak ingat. Kalau race ni abang. Tengok foto badan ni. Jom bang. Tahu kafe dia tahu kafe. Come on. Jom. Come on. Come on. Walk. Come on. Jantan. Come on. Jom. Oh. Kan dah berapa minit lah. Tak ada lama dah sini. Okey, kita hari ni kita nak cuba try apa? Speed berapa laju. Bukan berapa laju boleh pergi. Berapa lama. Berapa lama ke? Berapa lama lah. Hari tu kat sini 5 minit. Come on. Kita nak cuba tengok berapa minit. Daripada sini ke belakang. Come on. Kita cuba enter. Come on. Okey. Enter. Oh, ada monyet lah. Penat lah. Rasa jauh pula rasanya. Dia kalau tak nyembang rasa jauh. Dia kalau nyembang rasa kejap je. Penat. Kita bagi motor jalan dulu kejap. Capek. Kita kejar. Lambat kita kejar. Lambat kita kejar. Lambat kita kejar. Okey, jom. Kita ikut konvoi motor. Penatnya berpeluh dah koma. Berapa minit lah. Tak tahu lah berapa minit. Sama je lebih kurang 5 minit. Berpeluh. Rasa hari ni panas tak ada hujan kot. Menyesal pakai ni sweater pagi-pagi. Rasa nak buka lah. Tak boleh ni. Dah rasa nak lenjut ni. Dalam mat air dia. Hari tu tak dalam kan. Depan tu banjir. Sekejap kita lalu depan tu. Tempat hari tu. Jalan hari tu. Ni lah dia nya. Sekejap. Sebelum kita jalan ke sana, kita buka sweater dulu. Wah. Aduh. Okey, dah settle. Panas.
Oh, tapi sini tengok ada cendawan lah. Cendawan ni boleh makan ke? Sekejap. Ada cendawan. Kalau makan ni mabuk tak? Bagi energi. Cendawan. Nah, cium bau cendawan ni. Baru lari laju. Cuba. Okey, sedap kan? Okey, jom. Kita nak pergi redah banjir depan tu. Kamu tak nampak lagi kan? Sekejap, awak bawa. Kenapa kuda ni ya? Kejap lah. Jom. Kita pergi banjir tu depan tu. Depan tu banjir tu. Oh, ada buah. Banyak buah. Kalau lari je berani ke? Main air, main air. Bom. Bombastik bombadillo. Krokodilo. Main air, main air. Kamu jangan sana parik. Jangan sana parik. Woi. Sana. Woi, ho. Masuk parik. Ho. Kan dah cakap masuk parik situ. Come on. Kan dah cakap situ parik. Come on boy. You can do it. Come on. Tak boleh lah. Come on. Go. Dah cakap situ parik kan. Dah masuk parik. Aduh. Jom. Come on. Macam mana ni? Come on. Okay, good boy. Tak pasal-pasal kamu awal-awal pagi kamu mandi parik. Dah cakap kan parik belakang tu. Come on. Terojan kamu pagi-pagi. Pagi-pagi dah berasah tu. Mantap kamu. Awal pagi ni Rocky tak ada tunjuk jam ni. Baru pukul 7 pagi dah terojan kamu ni. Macam mana gayanya? Aduh. Itulah dah cakap kamu. Tengok kaki okey ke? Kaki okey? Dah cakap belakang tu. Ni di dalam, kamu nak juga ke belakang. Betul berak-berak pula tu. Jangan berak. Relax lah. Kaki rasa sini tak ada apa kot. Sini sebab tak ada tunggu kayu. Kan? Beronang kamu pagi-pagi. Berasap tu badan dia. Tepi tu lagi dalam tu. Kamu ingat tepi ni tak dalam. Nampak je ada rumput tu, nampak? Aduh, dah lenjun dah pagi-pagi. Rocky kena gigit pacat ke ni ah? Aduh, ada pacat ke? Badannya rasa gatal-gatal je ni. Aduh, pacat ke ni? Oh, rumput. Pacat hijau. Pacat organik. Rocky. Dah lenjun dah habis pagi-pagi. Tak relax lah nak terjun pun. Tahulah nak pergi mandi lombong. Jangan mandi parit dulu. Orang suruh try je. Jom. Sini. Tengok kawal kamu daripada atas. Dah cakap jangan reverse. Kamu nak reverse. Rasakan. Terjun dalam parit. Sekejap, ketatkan balik. Dah longgar. Dah sengit. Ini kena cari shader lain ataupun lapik tebal sikit.
Dia punya ni longgar. Relax boy. Ha, terjun kamu sekali. Ha, baru kamu sejuk rasa kamu. Ha, tadi panas sangat je. Ha? Tadi panas sangat. Nah, tak boleh nak kawal. Ha, ni rasakan sejuk kamu. Ha. Ha. Terjun kamu pagi-pagi. Relax lah. Nasib baik tak ada luka ke? Oh, ada cabik sikit. Padan muka. Cuci kereta. Ha, best. Main air. Jom, jalan balik. Baru masuk, baru nak masuk ke Lombong. Sini pun dah tak lepas. Macam mana kamu ni, Rocky? Hayo. Okey, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ha, baru relax kamu kan? Kamu dah terkejut. Baru kamu tahu. Airnya dalam ke tidak. Ha, jom. Walk. Ha, baru mau dengar cakap. Kamu nak terkejut je rupanya. Cuba kenter. Cuba. Okey. Come on. Wiha, main dalam air. Aduh, dia pause pula. Tak tahulah record ke tidak tadi. Record ke orang tadi? Aduh, sekejap tengok. Okey, kita nak redah banjir yang kedua. Tadi banjir yang pertama Rocky tak lepas. Ha, dia meragas ke belakang dia ikut tepi ni. Dia ingat nampak hijau-hijau ni cetek. Ha, terjun dia awal-awal pagi. Ha, baik kita ikut tepi ni. Ikut tepi ni. Kamu nak jadilah. Ikut tepi ni. Sekejap, kita pakai dua tangan susah. Satu tangan. Ikut tepi. Tepi sini okey Rocky daripada sana. Sana tu parit. Aduh. Hari tu baru je cakap. Kalau ke kiri parit. Kalau ke kanan berlumui. Ha, kita ke parit akhirnya ya. Ha, kita ikut parit. Ikut parit. Jangan ikut parit. Ikut tepi ni. Ikut tepi ni boy. Dengar cakap Rocky. Jangan ke belakang. Come on. Good boy. You good boy kan? Come on. Good boy. Good boy. Dalam mat. Ini kena ikut tengah. Ikut tengah ni. Kamu jangan ikut sana dalam. Kamu ke parit sini lagi nanti. Come on. Tak boleh ikut sini ni. Nampaknya kita patah balik lah. Rokinya dalam sangat lah sana. Kita ikut jalan lain lah. Jalan ni terlampau dalam kot. Dia tak nak jalan. Kita patah balik. Kita ikut jalan yang tak berapa banjir kot. Ke kita ikut jalan ujung tu je. Kita kena cari jalan lain. Jalan tu dia tak boleh lari. Terlampau banyak banjir dia. Terlampau panjang. Jalan yang banjir. Jadi kita ikut jalan lain. Jam mat. Kita dah keluar jalan ni, kita ban sebab dia terlampau panjang. Dia punya banjir tu. Kita ikut jalan lain kot. Badan dah tergatal-gatal dah, macam ada pacat. Jom. Come on, walk. Come on. Sini. Come on, walk. Kita cari jalan depan ni kot. Jalan terus ke belakang sana ke. Kita tengok jalan tepi-tepi ni. Ada banjir ke tak ada banjir. Kalau banjir tu terlampau jauh, kita patah balik lah. Tak boleh lah jauh-jauh banjir. Pasal kena jalan kaki, penat. Kita tengok jalan depan ni. Tengok banjir ke tak banjir. Kalau banjirnya terlampau jauh,
Kita ikut jalan lagi satu. Kita cari jalan untuk pergi ke belakang. Kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kuranglah banjir dia. Selalu cari banjir kan. Pasal dia tak boleh jalan. Sini macam tinggi sikit. Sini macam okey. Ikut sini lah. Okey, nanti kita tengok. Kalau ada banjir ke apa ke, kita tengok. Ni rasanya macam tak ada banjir. Tapi tengok macam jalan depan tu macam tak boleh jalan. Kita tengok macam mana. Tengok depan tu lecah teruk. Tak tahu lah dia boleh jalan ke tak boleh. Tapi depan ni je. Tapi tengok macam boleh jalan. Tengok macam mana. Kau pokok tumbang ke apa ni? Bukan. Boleh jalan lah. Ada ikan lah main kat sini. Gila. Bukan ikan. Mak kena scare. Rupanya air hujan. Boleh jalan ke Rocky? Ikut kiri, ikut kanan. Bapak dia kerebor pula depan tu. Lagi gila. Aduh, my god. Tengok Rocky dah tegak kepalanya. Nampak tu? Ada kerebor pula sini. Kawasan dia lah pula. Aduh, hari ni macam-macam geng lah kita jumpa. Waduh, Rocky macam mana ni? Pusing ke? Ramai pula geng dia. Bapak dia. Bersegorombongan. Mak dia datang sini lah. Rocky, macam mana kita? Alamak, semuanya tak kena lah jalannya. Tadi banjir, ni tak ada banjir. Ada ni pula. Ada gangster menunggu. Kita kalau nak lalu tu susah tu. Kamu ada bawa apa-apa tambang ke? Dia dah bunyi. Okey, kita ikut jalan lain lah, Rocky. Kamu dah tak tahan deh. Seramnya. Okey, kita cari jalan lain. Aduh, jalan kedua. Bukan jalan yang betul juga. Jalan ni ada penunggu. Hari tu kena kejar dengan kerbau tu lah kot. Geng dia. Sekarang dia minta hutang. Jom kita ikut jalan lain lah. Rocky, kawan kau pun datang tu. Ramai tu, Rocky. Sekejap, kita tengok zoom. Sekejap, keluar mat semua. Rocky, semua keluar, Rocky. Kena kejar ke? Sekejap, kita tunggu. Okey, sini kita boleh lari. Sekejap, kita tunggu sini. Tunggu sini. Sekejap, kita tunggu. Datang. Mari kawan. Kawan Rocky ke? Nak kawan dengan Rocky ke? Meh kawan. Kejap. Ho. Kawan. Ni kawan ni Rocky ni. Tengok kawan kamu. Kawan tengoklah kawan kamu. Tengok kawan kamu. Tu kawan kamu tu. Dah sampai dekat dah tu. Kamu tak nak kawan dia ke? Nampaknya Rocky bawa kawan lah. Rocky, kamu bawa kawan kamu. Ramai ni Rocky. Rocky bawa geng tu. Rocky bawa geng tu. Kau dah nak tengok geng Rocky. Oi, aku bawa geng tu. Nampak belakang aku. Kau berani langgar aku. Nampak belakang aku. Dia ada geng. Sorang-sorang. Ada geng pula tu. Nampak tu. Lari aku. Dia lari lah, nampak kamu. Kamu ni lagi gangster lah. Aku lagi gangster sini. Sini kawasan kamu lah. Aku tabik lah kamu. Je lah. Kamu pergi ke Lombok ni? Tak, baru nak pergi. Baru nak cari jalan yang kering. Kau ikut yang mana? petak sebelah ni. Petak sebelah mana? Come on. Sini. Come on, go. Come on, go boy. Come on. Sekejap. Kamu jangan tengok kawan kamu tu. Go. Come on. Cepat. Rocky kena tinggal. Kenta. Okay, hari ni kita ada pemandu arah. Pemandu arah dan dia abalong kat sini. Rebok tadi pun takut kat dia. Dia kabur ikut petak nombor 11. Ingat awak tahu ke sini petak nombor 11 ke?
Ni awak tahu kalau jalan tu boleh lalu, lalu. Oh, sini ada geng seekor. Lagi bahaya. Macam bos je. La 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 la. Oh, banjir tu. Mana petak nombor 11 ni? Jauh lagi ke? Laju sikit, Rocky. Rocky, laju sikit. Aman. Go. Berat je kamu. Mana petak nombor 11 ni? Jauh penuh. Komando arah ni betul ke? Okey, kita laju sikit. Ha. Oh, banjir lah semuanya. Dah patah pinggang dah ni. Dia ni motor boleh lah. Oh. Wah, ni kuda patah pinggang ni. Ah. Dia nak tunjuk jalan ke tak nak tunjuk jalan? Oh. Oh, ingat dia nak korang depan tu. Bapak lah dia. Oh, banjir tu semuanya. Mana jalan dia ni? Jauh lah. Ya, tolonglah. Jalan nak pergi ke Lombong pun susah ni. Jalan ni macam boleh pakai. Kita nak pergi depan ni kejap tengok. Penat. Semput. Walk. Penat tu. Jalan depan ni ke? Tak nafas tak? Penat juga ni kalau canter je terus. Jalannya dah lah ekstrim. Banjir-banjir lagi ekstrim kan? Jom. Come on. Kita pergi depan tu, kita tanya apa hanya sampai situ je ke? Jom. Jom. Come on. And canter. Oh, ada ikan. Kamu sini kamu yang terjun. Sini kalau terjun tak naik. Sini tak boleh. Mana jalannya? Ini jalan ni boleh jalan ke? Oh, ini ke? Oh, sini ban dia tinggi. Sini tu ke belakang lah ni. Lama pecah, betul lama pecah. Tahu. Aku nak pergi sana lah ni. Sebab sana belakang sana, kami ikut sana tak boleh. Air dah lempar. Itulah. Okey, ikut sini. Okay. Oh, itu ikut sana rasanya. Oh, punya kena ikut sini. Kita jalan je lah. Kita tak tahu jalan sini. Kamu tahu jalan, Rocky? Tahu jalan kamu lari. Jom. Macam lopak je depan. Sekejap, ada lopak. Ada lopak. Jom. Sini memang semua banjir. Jom.
Kenter lah. Macam tak ada apa je. Orang tu cakap kena ikut sini. Ha. Oh betul lah jalan ni. Ni. Wah. Ha. Jangan kata dia scam je. Tepi ni pun kalau tak tinggi, atau kalau ayunnya tinggi banjir. Sekejap boleh lecah. Ikut tepi. Ikut tepi ni. Okey. Okey. Banjir mat sini. Macam pecah je jalan tu. Jom. Boleh jalan ke tu? Nanti kita balik pun kena ikut sini. Jalan lain tak boleh jalan. Okey, sini boleh jalan lah. Yeay, kita dah sampai. Ni tempat hari tu. Saya tak tahu jalan lah rupanya. Okay, jadi kalau banjir kena ikut sini. Banjir oh. Kalau banjir macam ini oh, ikan-ikan. Ikan ke memerang? Banjir oh. Hari tu tak ada sampai sini kan? Oh, hari ni sampai sini dah. Best lah. Macam tasik pun dia. Depan ni banjir. Depan ni ada banjir sikit. Oh. Come on. Jom. Takkan ayuh sikit pun takut. Jom. Come on. Nak teman ke? Meh. Jom. Sini. Come on. Jom. Jom, good boy. Come on. Good boy. Okay, ha. Jom. Come on. Okay, jom. Sebelah. Come on. Ha. Jom. Kau nak balik macam mana? Ha, jom. Okay, good boy. Ha. Kan tak takut. Ha. Okay, sekali. Sini. Jom. Okay, good boy. Jangan ke sana sangat. Kamu yang suka pula. Sini. Come on. Come on. Okay.
Come on. Ui. Jom. Good boy. Jom, sini. Okey. Bagi dia tak takut air. Keranya tadi dia takut juga dia dengan air. Okey, good boy. Okey, sini. Come on. Sini, come. Come on. Come. Good boy. Okey, good boy, mak. Dia dah okey. Ha. Ha. Okey. Tengok. Try naik. Jom. Dia dah tak takut dah. Ha. Okey. Turn. Okay, good boy. Try lari pula. Come on. Sing. Okay. Sing. Come on. Okay. Oh. Banjir ni. Train. Dengan train dia air. Dia takut air. Dia memang boleh berenang, cuma dia takut air. Jom. Ni dalam sikit. Jom. Come on. Jom. Dia takut lah sini. Kamu tak ingat ke sini Rocky jap? Wah. Jom. Come on. Okey, lalu sebelah. Okey, jom teman. Okey, jom. Nak kena teman lalu sebelah. Sini okey je. Jangan takut boy, relax. Jom. Trust me, okey. Tadi kamu yang ni, kamu ikut orang yang baik, kamu akan pergi tempat yang baik, okey? Jom. Jom, try. Jom. Come on. Dia tak nak ikut sini. Jom, good boy. Sama je macam tadi, banjir dia sama je. Tengok air tahi. Lari. Tengok sama je Rocky. Air sama je. Jom, sama je. Sama je Rocky air. Kamu tak kena air ke? Tadi dah kena air. Ni air ni tak sama je. Cuma sana dalam, sini tak ada dalam. Jom. Jom lah, cepat lah. Okey, jom. Okey, pegang satu ni. Kita try swish belakang dia, swish. Ada mata kail ke? Tak boleh lah ni. Ni je lah. Senjata ajaib. Relax Rocky, kamu nak lari jauh rumah kamu. Baik kamu ikut. Jom. Come on.
Come on. Okay, good boy. Ikut je. Kan. Kamu dah masuk tengah dah. Takkan kamu nak patah balik? Come on. Jom. Berak lah pula. Besar ikannya makan tahi kamu. Berak dia kamu. Lari. Kamu berak sini buat apa? Jom. Yes. Jom. Cepatlah. Takut ke seberang? Sana je jalannya. Depan tu je. Okey, jom. Kamu aku tinggal tengah-tengah ni kang. Cepatlah. Penatlah kamu ni. Siom. Meow. Cepatlah, jom. Tinggal kamu, hantar kamu. Lambat tinggal. Tinggal je kamu, bye. Jom. Cepatlah. Sini. Dia patah balik lah. Kurang asam punya kuda. Jom. Jalan depan ni, jom. Jom. Tengok. Come on. Okey, dia tak nak sudah. Tinggal kamu. Tinggal. Lari. Ada ikan tu. Jom lah. Tak nak sini sudah. Kasut dah penuh air. Kita ikut sana je lah. Baru nak ikut tepi ni tengok tempat hari tu. Wah. Kita ikut sana je lah. Okay, jom. Mana jalan tu? Aduh, depan ni kot. Dalam juga banjir kali ni. Ingat kan banjir tu biasa-biasa. Tapi kalau balik kita kena ikut jalan tadi lah. Jalan jauh. Sini. Okey, jom. Dalam amat. Sini hari tu ada kerbau. Banjir tu. Okey, kita sampai dah. Banjir. Dalam juga air dia. Sini kerbau banyak duduk sini ni malam-malam ni. Ada ikan lah. Ni kalau mancing best juga ni. Banjir tu. Macam mana kita nak pergi seberang sana? Tak maunya Rocky ni. Dalam sangat ni. Jadi terhad lah kita nak jalan. Ingat kat sana kita boleh main-main. Ini Rocky pun tak nak jalan ni.
Dalam oh. Dalam oh. Tengok naik atas tu Rocky. Boleh tak? Kamu berani tak? Tak nak dia. Pijak air sini je. Banjir. Tak best lah banjir sangat. Dia tak boleh jalan. Kena surut sikit. Ni banjir sangat ni. Sini pun dalam ni. Ini lagi dia tak nak. Tapi sini Noi tak ada dalam sangat. Sebab hari tu kan pasal dah kering kan, kita tahu dalam mana. Nampak, dia boleh je nampak rumput tu. Ni kalau nak naik pun tak ada masalah. Naik sana naik sini boleh. Cuma dia je nak tak nak. Sini cuba lalu celah ni sikit. Come on. Come on. Kiri kanan. Macam ni lah nak bagi kuda ni berani. Berani macam tu. Come on. Ayo tu sikit je Rocky. Jom. Tadi kamu beria kamu lari dengan ayo tu. Dah penat dah ayo kamu. Ingat kamu dah berani. Kejap. Ayo tarik air lombong pun kamu takut lah. Aduh. Ni lah nak ajar kamu kena air meh. Ambil tu air. Kamu air lombong pun kamu takut ke? Air mabuk pun nak? Ada botol mabuk ni. Air mabuk pun nak? Tengok ladam. Okey ke semua? Up. Okey lagi ladam dia. Macam ni? Kau ada yang tertanggal ke? Kita check juga. Tengok macam okey semua. Tengok sini. Up. Okey lah. Tapi ni macam ada luka. Merah-merah. Oh sebab kena hujan je kot. Aduh tak nampak. Sini. Tengok sini kaki. Okey kaki sini ada masalah. Dia sebab dia tak nak bagi kan. Tengok macam sini ada luka. Tuan, sakit tak? Kamu yang gila-gila. Siapa suruh? Okey, sekarang kita on the way balik. Tadi suruh Rocky main air. Dia tak nak main air. Dah penat dah cuba. Tapi kalau macam dekat jalan-jalan ada air ni, dia okey je. Baik pokok pula. Tadi kalau macam ada jalan air, dia okey je. Tapi kalau macam jalan air tu dia panjang, jauh, dia tak okey. Kalau macam dekat-dekat depan ni je dia okey. Betul kalau nak pergi masuk lombong macam ni kan. Dia tak nak. Mesti dia tak nak. Tak tahu sebab apa. Sebab luas sangat. Kalau macam tu rasanya dia okey. Tapi sekarang ni rasanya kalau pergi pun dia tak nak. Kena apa tu? Kena training dia lagi. Jadi sekarang pun lebih kurang pukul 10. Rasanya tak ada apa dah kot. Kita nak keluar. Kita nak balik. Tapi sebelum balik kita nak buat live dulu. Cari tempat yang ada line. Nak buat live TikTok. Okay, nampak depan ni macam banjir. Tengok dia mau jalan ke tak mau jalan. Kalau dia mau jalan okey lah. Sebab kalau macam tadi dia, kalau kat lombong tadi, kalau nak masuk air dia tak nak. Tengok kalau kat sini dia okey ke tak. Nampak? Nampak? Dia tak nak jalan. Jadi kena cari jalan yang tak berair. Rocky kena ikut lah Rocky jalan air. Sampai bila kamu nak ikut jalan kering je. Kamu kuda kan, tadi dah berenang awal pagi. Jom try. Jom try jap. Kalau tak mau sudahlah. Nantilah kita main dekat sana kot. Kat sana dia aduh pacet. Dekat tempat tadi tu. Kat tempat tadi tu macam dia okey. Macam kat sini semua nak kena turun, nak kena ni. Penat tu. Tengok dia dah tak nak. Masa nak bagi dia mandi kat tempat tadi lah. Panas tadi tu. Jom. Come on. Dia tak nak. Macam mana ni? Okay, tak nak sudahlah. Kita pergi tempat lain.
Okey, rasanya kita patah balik dan kita rasanya tak ada kot buat live. Tak ada tempat lah. Ingat nak buat live dekat depan sana tadi. Tapi kat sana pun dia tak nak jalan. Kita patah balik dan kita balik. Tak apa, kita tengok tempat lagi satu tu untuk buat live. Kat tempat yang first dia main air tu. Okay, sekarang kita dah sampai tempat yang Rocky boleh main air. Rocky boleh main air kat sini je. Kat tempat lain dia tak boleh main air. Kat sini je dia berani. Jalan boy. Kat sini je dia berani. Main air. Tempat lain dia takut. Cium air tu bawa apa. Kacau. Kau main je lah kat sini. Ini rasa memang tempat kamu main air je. Ini tempat kamu ya. Tempat kamu main air kat sini. Main lagi. Awal lagi dah balik. Bagi kau main air puas-puas. Kamu selalu time mandi kamu cakor-cakor kan. Bagi kamu cakor-cakor kat sini puas-puas. Cakor sampai puas-puas. Sepuas-puasnya Rocky. Main dah air sini sepuas-puas. Air ni tak ada berbayar. Seronok tu main air. Seronok. Iya. Lantak mu. Kamu buat bunyi bising lagi. Belah kiri pula. Tadi belah kanan. Wah, sambung belah kiri kanan balik. Main air buah-buah. Dah. Weh tak? Jangan kau landing pula dah. Kacau lama-lama ni. Lega. Tak lega, kacau lagi. Kamu kentut ke? Kamu kacau, kamu kentut. Main lagi. Nak tengok main lagi sampai puas. Sampai puas. Main sampai puas. Free je ni Rocky. Tak payah bayar. Cakor lah kamu. Ikutlah kamu. Pusing. Poning. Dia landing je. Dah cakap jangan landing. Kamu. Dah basah. Baru kering Rocky. Puas lah tu. Aduh, tadi baru kasut dah kering. Dah cakap jangan landing. Kamu landing juga ya. Lantak dia kamu. Yang penting kamu puas. Puas tak? Ni je lah tempat kamu main Rocky. Tempat lain kamu takut. Puas. Puas tak? Dah nak balik? Last. Pergilah kamu nak buat apa lagi. Nak guling lagi pun guling lah Rocky. Sini je kamu seronok kan. Kalau dah, udahlah. Cepat. Last choice. Okay, nak main, nak guling, nak apa, mainlah. Kalau tak nak, kita balik. Dah. Pusing-pusing macam tu je. Dah ni, betul ni. Dah tak ada dah. Nanti kalau banjir dah tak ada dah. Try. Lagi sekali. Betul ni, tak nak ni. Okey, nak balik ni. Okey, balik. Jom balik. Ke nak buat live lah?
Buat live sekejap Rocky main ayo. Nak tak? Sian orang TikTok. Rocky tak dapat tengok kamu main ayo. Kamu tak kesian ke dekat warga-warga TikTok? Mainlah ayo. Bagi warga TikTok tengok. Okey, boleh? Kejap main bagi warga TikTok tengok. Okey, selesai buat live. Kita nak balik. Jom. Kita balik. Kita skip sikit kot. Sebab kalau nak pergi semua tempat tak sempat. Kalau nak tunjuk tempat semua tak sempat. Bukan tak sempat, tak cukup baterinya. Kita skip lah. Sini kita jalan sekejap, canter sekejap tu, nanti kat sana tu. Okey ya. Okey, jom boy. Okey, nampak sebelah tangan je. Okey, jom. Sini. Okey. Okey, canter. Pemandangan banjir. Nampak? Ayah pun nak naik dah. Ni kalau hujan lagi ni, ayah nyeberang ke sana. Ada ke dapat ikan? Baru datang. Alasan lah. Semua yang baru datang. Tanya je baru datang. Kamu mancing apa atas darat tu? Mancing dalam air le. Baru datang ke? Weh. Oh, baja tu. Membaja tu. Saya sebab tak boleh laju. Sebab ada bawa beg ni. Sebab beg ni tergesek-gesek kat badan. Pedih tu. Tak boleh lah kejar motor tu. Sakit lecet. Kita jalan balik. Penat. Laju tu. Kamu nak kejar dia, Rocky? Tak payah. Kita jalan tu. Ada air pusat. Dia boleh lalu tinggi. Tak mahu. Takut nak pegang. Tak ada apa lah. Boleh je. Dia takut ayuk. Habis ni dah basah mandi ni. Kat jalan-jalan dia je. Kat tempat-tempat cetek boleh je. Takut nak pegang ni. Ini namanya Rocky. Takut. Apa ni bau basah ni mandi ni? Peluh. Oh, peluh. K340. Ini nombornya ni hati. Inilah. Hah? Takkan Tolak kamu ke mana? nak tolak pakai kuda. Ni kalau korang macam korang penat, malah nak ride kan? Korang lepaskan je. Macam saya pada tadi pun saya macam ni je. Kita berjalan je. Suruh dia walk. Santai. Kalau dah penat malah nak kawal kan. Kau menyandar je kat belakang. Biar kuda yang bawa. Okay, tak nak sampai dah. Depan tu je. Depan tu kita bawa laju sikit. Okay. Ini jalan straight punya ni. Depan ni ke? Depan lagi satu. Ni kot. Ni kot. Rasanya lah. Saya tak ingat jalan. Rasanya ni kot. Agak-agak je lah. Kan? Rasanya lah. Jom. Kita kantor. Okay. Jom kita laju sikit. Kalau penat bawa pun lepas je tangan. Biar kuda lari sendiri.
Kalau laju je baru tarik. Kalau tak, biar je. Hoi. Nyengit-nyengit pula kamu. Okey, sambung balik. Oh, ni ke mana? SBA boleh? Sap. Memanah. Tapi memanah tak ada. Kalau ada memanah ni boleh. Memanah berkuda. Sap memanah sana. Wah. Kamu jangan tepi sangat, Rocky. Ikut tengah. Ini terjun kamu dalam parit kerang. Dah terbuka dah ikatannya. Yeehaw. Lambat lah. Tapi laju juga, 3 minit baru. Laju sikit. Tapi sakit lecek badan lah kalau laju-laju. Babi monyet. Oh, sama je lah. Lebih kurang 5 minit. Pusing-pusing. Mana jalan ni? Lihat kat sini. Tolong buat jalan. Lecah. Lepas. Diam. Sini. Hop. Akhirnya sampai di luar. Boleh je, petang-petang ada je kat padang. Alright. Ketok. Sekejap, kita depan tu kita cross dekat awas. Ada kereta tak? Ada kereta satu, jom. Okay, ho. Dah sampai. Okay guys, yang mana dah tengok sampai habis ni, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, kita sampai sini je lah. Bye bye. Kita jumpa next video. Okay, bye bye.